Nabi pesan, kalau kamu nak murah rezeki, jangan tinggal dua amalan ni. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunat. Dan benda tu takkan dapat pada orang yang bangun membuta sampai tengah hari. Buta. Ni 9 cakap. Kalau sampai tengah hari tidur, memang takkan dapat. Bangun awal, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dengar. Dan yang kedua, jangan tinggalkan sedekah subuh. Datang ke masjid, masukkan duit. Ataupun orang perempuan boleh buat macam mana? Kalau tak pergi masjid, dekat rumah buat tabung. Ambil botol tu, botol pun tak apa. Pagi je nak subuh, nak sembahyang subuh tu, masukkan RM1 dalam tu. Kemudian hari Selasa masuk RM1, hari Rabu masuk RM1, hari Khamis masuk RM1, hari Jumaat masuk RM1. Cukup RM5, hari Jumaat bagi kat suami pergi sembahyang Jumaat, bang masukkan dalam. Tapi yang kita masuk setiap hari tu Allah dah kira dah. Ya, niat, karena niat. Dan bila kita masuk aja, apa berlaku? Malaikat terus berdoa, ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu, ya Allah. Maka kau perluaskanlah rezeki seluas-luasnya untuk dia hari ini, ya Allah. Ini bangun. Bukan subuh gajah lagi dah. Subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Dah nak pupus subuh tu dah. Terperanjat imam tu. Siapa pula yang kunut tengah hari ni? Jangan macam tu ya. Bangun awal. Nampak cinta kepada Allah membawa ke syurga. Kunut tengah hari ya. Ya. Itu sebabnya sedekah tak sah kira. Allah Ta'ala janji keampunan dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Allah Ta'ala janji. Rugilah kita. Rugilah kita. Kemudian cinta yang membawa ke syurga lagi apa dia? Yang keduanya cinta kepada Rasul. Sayang kita kepada Nabi. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Nabi ajar kita suruh sayang saudara-saudara kita lebih pada diri kita sendiri. Tu pun Nabi ajar. Dan Nabi kata, siapa sayangan aku lebih daripada diri dia, baru betul dia beriman pada Allah. Ini tak sayang kita kepada orang lain lebih daripada sayang Allah dan sayang Rasul. Sayang dia pada kereta, sayang dia kepada binatang-binatang, sayang dia kepada ahli keluarga dia lebih daripada Nabi.